nilainya tidak terletak pada kertasnya. Simpan emas, kita mengekalkan kuasa beli. Simpan emas, kita sentiasa ada simpanan, ada tabungan. Simpan emas, kita mengelakkan diri, keluarga kita jatuh miskin secara tiba-tiba. Kenapa? Sebab emas tak ada dalam sistem keuangan. Kerajaan tak boleh bekukan aset emas, tak boleh. Syaratnya simpan sendiri. Simpan emas, kita boleh jual mana-mana negara, tiada batas sempadan sebab emas mata wang antarabangsa. Contoh kita pergi dekat Indonesia, Brunei, Singapura, jual dekat sana, kita dapat mata wang dekat sana. Itulah maksud emas mata wang antarabangsa. Tak payah risau simpan emas. Lebih menakutkan kita simpan nilai kekayaan kita dalam bentuk duit kertas semua sekali. Itu lebih menakutkan. Sebab duit kertas kita ni tuan-puan, nilainya tidak terletak pada kertasnya, tapi nilainya terletak pada jaminan kerajaan pemerintah sesebuah negara. Manakala emas berdiri sendiri atas ketulinannya tanpa jaminan mana-mana pihak. Sebab tu tak payah takut simpan emas. Lebih menakutkan kita simpan nilai kekayaan kita, gaji bulanan kita, semua sekali disimpan dalam bentuk duit. Sebab tu katanya Maha Guru Emas Tuan Syukur Hashim, cuma ada dua golongan orang yang tak nak buat simpanan emas. Pertama, tak ada duit, tak boleh buat simpanan emas, kena cari duit baru boleh buat. Ini golongan pertama. Kedua, tuan-puan, ada duit, banyak duit, tapi tak tahu manfaat ilmu emas. Jadi dua golongan ini tak akan buat simpanan emas sampai bila-bila. Bukan kata-kata saya, tapi Maha Guru Emas Tuan Syukur Hashim. Saya copy balik kepada tuan-puan. Jadi tuan-puan pergi dekat profile TikTok saya, follow saya, tengok konten-konten saya, isi bit biru yang saya tinggalkan.